Kalau tulang lembu korban boleh kita buang dalam tong sampah. Sebab dengar kata tak boleh buang, kena tanam. Boleh buang. Sunat tanam. Bukan haram buang. Nak? Kalau kita buang, tidak memudaratkan orang, tidak menyebabkan bau busuk orang, harus. Tapi kalau kita buah dalam tong sampah jadi busuk, jadi lalat, jadi penyakit, semalat kita tanam. Macam darah kita. Walaupun darah kita sikit, biawak tubik pek kat hidung atau kat dahi, kita pun ambil ada merah sikit darah, sunat tanam tisu ni. Sunat tanam apa yang keluar daripada badan kita, sunat tanam. Cuba puang pek dia, sunat tanam. Tak kena umur sewa hok dok jual kau lepo kat ikat gitu. Postman lalu lepuk. Jangan kawan. Faham tak? Buruk dahi kawan tu. Balda. Dia tak tahu ke hukum langsung. Tak? Buanglah molek-molek. Sunat tanam. Ni kita gunting rambut ni, sunat tanam. Gunting misai, gunting janggut, sunat tanam. Dah kita buang atau apa? Tidak haram. Sunat tak? Tanam. Bukan wajib tanam.